Waktu sujud perempuan adakah sah solat jika tapak tangan tutup dengan telekung, tak terkena sejadah? Dengar baik-baik muslimat. Dalam masa sujud semuanya boleh berlapik melainkan dahi saja. Faham? Dahi tak boleh berlapik. Maknanya kalau kita pakai stokeng, repuang, tudung dengan kain sujud, kaki sah. Lutut laki-laki perempuan memang wajib tutup dah. Tangan boleh tutup. Tak? Repuang telekung jatuh dulu, lepas tu tangan buah atas telekung tertutup berlapik dengan telekung, sujud sah. Orang lelaki lengan panjang, ayah dia pergi murah orang alik, tapi panjang lengan jubah pergi kanak netu, panjang gini macam hatu pocong, maka letak gitu tudung tangan sah. Tak usah kata tudung tangan panjang, sengaja pakai sarung tangan sah. Masa qamat tok siap waktu baik sarung tangan hoki sah. Tu bila tengok wah hoki, tu bila pun waktu baik sarung tangan boxing gitu. Hukumnya sah, tapi nakal nak khabar sah. Faham lagi? Sah. Yang tak boleh berlapik dahi. Okey? Dahi tak boleh berlapik. Sujud orang lelaki, orang puan sujud atas lengan baju tidak sah. Jilbab jatuh dulu, telekung jatuh dulu atas latar, sujud atas jilbab tidak sah. Kerana apa? Dia sujud atas pakaian yang dia pakai. Orang laki-laki ada serban, ekor serban jatuh dulu, sujud atas ekor tidak sah. Orang laki-laki pakai ridak, separuh ridak duduk atas kepala bau, separuh ridak terletak, sujud atas ridak tidak sah. Faham lagi? Tapi kalau dia sujud atas pakaian orang lain sah. Orang sebelah letak tangan dah, lengan baju sah orang puan, dia pun sujud atas lengan baju orang sebelah sah. Kita orang laki-laki ramai gini, nak sujud tak ada tempat, buah dalam kain orang. Sujud gitu, sah. Kan depan ada kain orang, kain pelekat. Wak masuk kepala dalam kain, jangan tengok atas, geng. Bubuh gitu. Letak gitu sah. Tapi kena akad dia. Pasal dia dah itu berlaku, dia lambat akad. Orang duduk tak kepala dia. Gelepor gitu, ketak-ketak. Hang lagi. Sokok siapa akad kening ni? Tidak sah. Pakai serban tak pandai ikat. Pasal apa? Baru nak belajar pakai serban. Atas mata tu. Tidak sah. Faham? Lapik dahi. Tapi kalau ada plastar, plastar sebelah dahi, bini bahang latu-latu, baicuk sini, sini tak tutup, maka wajib sujud sebelah tak tutup. Dia sujud belah tutup juga, sini terbuka, tidak sah. Semua dahi baru tak boleh buka. Buka tubik otak, buka tubik darah, buka tetah jauh, tetah jahit. Pasal accident masuk dalam spoket. Faham? Maka sujud atas berlapik, sujud atas plastar sah. Kerana darurat. Faham lagi?